Murid-murid dah basuh tangan? Sudah, cikgu. Bagus. Baca doa masing-masing sebelum makan. Bismillah. Kau cari apa? Sudu gafur aku. Tak ada pula. Makanlah guna tangan. Macam kita orang. Bekal aku mi goreng. Macam mana nak makan dengan tangan? Kena guna sudu gafur. Nah, guna ini penyepit kayu. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Kau tahu guna ke? Tahu? Senang je. Macam mana kau tahu? Aku dan Abah Is kan peminat makanan Jepun. Selalu makan sushi guna penyepit ni. Jadi dah biasa guna. Iya, kita orang makan sushi juga. Kak Ros beli. Makan kat rumah, kita orang makan guna tangan. Betul-betul-betul. Lagi cepat. Boleh je. Ikut suka hati sendiri. Banyak tu je dapat. Taklah pandai sangat. Haiya, senang saja guna penyepit kayu ni, Ma. Tengok saya. Kau makan. Biasa loh. Orang Cina memang makan nasi guna penyepit. Aku pun nak cubalah. Mimi, kau ada lagi penyepit kayu ni? Ada? Banyak! Wah! Uish, kenapa kau bawa banyak-banyak ni? Mama saya letak. Mana saya tahu? Sebenarnya, Mimi selalu lupa mau bawa. Jadi, mamanya taruh di dalam tas dia supaya penyepit itu selalu dibawa Meme. Oh. Nah. Ih, susahnya. Ya, aku cuba. Wow, berjaya. Hebat kan aku? Ish, mana Aci? Ayam tu besar. Senanglah. Cuba sepit nasi. Mesti kau pun tak berjaya. Kesian ayam Ipin. Jangan ambil. Dah kotor. Jangan marah. Kau bawa balik? Aku nak cuba guna penyepit ni sampai pandai. Alah, apa sebab kau tak cakap tadi? Aku dah buang aku punya. Siapa suruh kau buang? Mimi kata penyepit tu pakai buang. Yang kau dengar cakap dia buat apa? Buat apa tu? Nak belajar guna penyepit kayu ni. Macam-macam lah korang. Ambil je lah dengan tangan. Kan senang. Ya aku cuba pula. Janganlah. Ini aku punya. Bagilah. Pinjam kejap je. Tak boleh. Aku nak guna. Kita kongsilah. Lepas kau gila dah aku pula. Tak nak. Patah. Satu.
Apa ni? Diorang berebut penyepit. Dah patah meraung lah. Penyepit? Hei, dah jangan menangis. Opah bagi yang baru. Opah ada banyak. Opa, ada banyak. Iya, kejap. Nah. Bukan ni. Ini penyepit baju. Kita orang nak penyepit yang diguna bila makan. Yang macam ni. Oh, Opah silap lah. Nah, Banyaknya. Tak pernah tahu pun ada penyepit kat rumah ni. Tak pernah nampak pun. memanglah. Sebab korang tak pernah kemas dapur. Nak buat apa banyak-banyak ni? Simpanlah. Mana tahu Hideko datang melawat kita lagi. Kawan Jepun akak tu. Orang Jepun kan makan guna penyepit kayu ni. Jadi akak simpan siap-siap. Senanglah nanti. Pandai akak. Akak kau kalau nak menyenangkan diri memang pandai. Akak pandai ke guna penyepit kayu ni? Huh? Lebih dari pandai. Jago. Tak percayalah. Cuba tunjuk. Tengok ni. Betul-betul hebat. Opa, pandai? Bolehlah sikit-sikit. Itu bukan sikit-sikit. Itu dah pandai sangat. Nampaknya Ipin, kita je lah yang tak pandai guna penyepit ni. Betul-betul sikit. Tak pandai boleh belajar. Apa-apa pun, mari kita makan dulu. Betul-betul. Cekapnya Opa. Ni mesti sedap. Ni sesanti. Cepat korang datang. Iya, seperti biasa, aku sama Meme yang datang duluan. Ayo main masak-masak sama kami. Hai, jangan lari ya. Duduk sini. Lala. Nak buat apa ni? Kamu mesti lapar kan? Tunggu saya masak. Kenapa tak guna sudik? Guna ini penyepit, lagi senang, Ma. Ya ke? Ya loh, Mama saya goreng sayur, goreng ikan, goreng telur, semua guna ini penyepit. Iya, Upin. Penyepit ini ada banyak jenisnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Fungsinya juga macam-macam. Ada yang untuk makan, ada yang dipakai buat masak. Faham dah. Tapi kita orang masih tak pandai guna. Betul. Haya, baru ingat. Upin, Ipin, saya ada hadiah untuk kamu. Kamu mau belajar guna ini penyepit untuk makan kan? Ya. Mari saya ajar. Siap, boleh coba? Untuk apa tu? Untuk kamu belajar gunalah. Dulu mama saya ajar saya guna penyepit macam ini loh. Banyak senang. Satu untuk Upin, satu untuk Ipin. Terima kasih, Nini. Sama-sama. Sekarang boleh mula berlatih.
sepi tu Patu. Masuk sini. Upin boleh, Ipin boleh. Dahlah, penat tangan. Betul. Cuba lagi. Hayya. Hai, apa yang penat sangat ni? Mari duduk, atuk belanja ABCD. Uncle, ABCD 2. Okey. Apa tu? Penyepit kayu. Mimi buatkan. Dia ajar cara nak guna penyepit ni. Oh, nampak macam candas. Candas tu apa? Candas tu penyepit kayu yang digunakan orang Sabah dan Sarawak untuk makan ambuyat. Ambuyat tu apa pula? Ambuyat tu makanan tempatan orang Sabah dan Sarawak. Ia dibuat dari tepung sagu. Ambuyat ni jadi pengganti nasi. Dimakan dengan ikan bakar, air asam atau lauk-lauk lain. Yang unik cara makannya. Candas tu akan dicelup dalam ambuyat dan pusing sehingga menyelaputinya. Lepas tu kita makan dengan ikan bakar dan air asam. Puh. Kita orang pun nak cuba makan. Nantilah. Satu hari atuk buatkan. Ya, ini hari makan ABCD dulu. Okey. Tak habis lagi ke main penyepit kayu tu? Tak. Kita orang nak berlatih sampai pandai guna. Jangan sepah-sepah. Tak ada siapa nak kemaskan nanti. Alah, nanti kita orang kemaskan. Yelah tu. Saya percaya. Aku pun boleh. Percaya. Aku dah pandai guna penyepit kayu. Selain digunakan untuk makan, ada satu lagi kegunaan penyepit kayu ni. Apa? Sebagai cucuk sanggul. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.